Rumput ni macam jeli lah. Tengok tu. Pokok-pokok tu semua bentuk huruf B. Ini huruf D. B, E, ba. B, E, ba. Bagus! Ba untuk apa? Baju. Saya pakai baju warna jingga. Kalau B dengan I pula jadi apa, cikgu? Cuba sebut sama-sama. B. Biru. Burung-burung ni warna biru. Biu-bu. Ada buku besar lah. Hebat Adam. Bu untuk buku. Perjalanan kita masih jauh. Selepas ini, kita ke kawasan C pula. Jom. Huruf E berkawan dengan C. C-A-C-A. Kalau C dengan I pula. C-I-C. Pandai Wei Ling. Cuba tengok apa yang keluar. Wah, ada cili. Haha, C untuk cili. Saya jumpa si Yucu. Macam adik bayi. Betul Adam. Cu untuk cucu. Lihat. Cacicu, semua ada di sini. Cacicu. Seronoknya. Cepat, Wei Ling. Ada lagi tempat best.